Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Zila Kadi. Baiklah semua, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini Cikgu Zila nak ajar mengenai kata tanya. Apa itu kata tanya? Jom kita belajar. Apa itu kata tanya? Kata tanya merupakan perkataan yang digunakan untuk menanya atau menyoal sesuatu untuk mendapatkan maklumat. Biasanya pada akhir ayat akan diletakkan tanda soal ataupun tanda tanya. Contoh kata tanya: apa, mana, siapa, mengapa, berapa, bila dan bagaimana. Kata tanya yang digunakan di hadapan perlulah ditambah dengan partikel kah. Contohnya, apakah, siapakah dan di manakah. Manakala kata tanya yang berada di belakang tidak memerlukan partikel kah di belakangnya. Jom kita ulang semula kata tanya yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi. Apa, mana, siapa, mengapa, berapa, bila dan bagaimana. Berapakah kata tanya yang kita belajar hari ini? Ya, ada 7 kata tanya. Ingat ya semua? Baiklah, pada slide seterusnya, cikgu akan tunjukkan penggunaan kata tanya beserta contoh kata tanya yang berada di depan dan di belakang. Jom kita belajar fungsi kata tanya. Apa untuk menanyakan benda, haiwan dan tempat. Contoh kata tanya apa? Apakah minuman kegemaran kamu? Haiwan kegemaran kamu apa? Fungsi kata tanya mana untuk menanyakan tempat, arah dan lokasi. Contoh kata tanya mana? Di manakah sekolah kamu? Kampung awak di mana? Seterusnya, fungsi kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau nama orang. Contoh kata tanya siapa? Siapakah nama ibu kamu? Kawan baik kamu siapa? Fungsi kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh kata tanya mengapa? Mengapakah kamu menangis? Beg kamu koyak, mengapa? Seterusnya, fungsi kata tanya berapa untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Contoh kata tanya berapa? Berapakah harga sepinggan nasi ini? Buah di dalam bakul itu ada berapa? Fungsi kata tanya bila untuk menanyakan masa atau waktu. Contoh kata tanya bila. Bilakah tarikh hari lahir kamu? Kamu pulang ke kampung bila?
Fungsi kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, kaedah atau keadaan. Contoh kata tanya bagaimana. Bagaimanakah cara membuat kek coklat? Kemalangan itu berlaku bagaimana? Jom kita bincangkan jawapan yang sesuai untuk tempat kosong pada soalan ini. Murid-murid boleh cuba menjawab dengan cikgu masing-masing. Selepas itu, murid perlu membaca semula ayat tanya yang dilengkapkan dengan nada, intonasi dan sebutan yang betul. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga anda semua faham dengan apa yang telah kita pelajari. Baiklah semua, kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Jaga kebersihan, cucilah tangan. Channel Cikgu Zila dilupa jangan. Terima kasih. Daun keladi. Jangan lupa, tontonlah lagi.